Tu yang orang tanya pada saya, Ustaz, kawan saya tak sembahyang. Kawan saya ni Ustaz tak puasa. Kawan saya ni Ustaz, maaf cakap lah Ustaz, memang kaki nombornya Ustaz. Apa masalahnya? Dia meninggal hari Jumaat Ustaz. Kalau kau orang baik, hari apa pun tak apa. Tapi dia tak sembahyang Ustaz. Engkau tahu last hidup dia apa? Dia 3 pagi, dia mimpi, dia kena pukul dalam kubur. Terbangun dia, sakit. Terduduk dia. Berpeluh, basah katil dia. Kenapa bang? Abang mimpi abang kena seksa dalam kubur. Abang takut lihat. Tak menyangur dah, tak bernafas. Dia lari ambil wuduk, semayang taubat. Ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Aku takut ya Allah, ampun ya Allah. Basah lenjun baju dia tu. Sampai ke subuh doa ampun ya Allah, tolong ya Allah, tolong ya Allah. Pukul 7.30 tak habis lagi doa ampun. Isteri kata, abang ampun juga. Saya ni lapar, pergilah cari nasi lemak ke apa ke. Suami pun ambil motor sambil dia, ya Allah ampunkanlah aku ya Allah. Dia buat motor Y3 suku tu. Elok nak masuk ke rumah dia, kereta langgar dia. Bawa ke hospital, meninggal. Orang kampung cakap dia meninggal. Oi, mak Topoi mati ya? Bila? Pagi tadi, langgar kereta depan rumah dia. Ampun ya, itu kaki tak semayang tu. Nampak orang kampung tak? Kaki tak semayang tu. Lingkup tu, tak ada tobat tu. Nampak? Mana kau tahu? Kita dinilai pada penutup